membership dengan harga itu RM42. Jual RM53. Maka untung RM11 satu. Betul? Kalau nak cari duit tambahan, satu hari jual 3 botol. Bukan 30 botol, bukan 300 botol. 3 botol boleh tak? Boleh. Alhamdulillah. 3 botol saja sebab harga dia baru RM40. Bukan harga RM500. Maka untung sudah RM33. Kali dengan 30 hari. Maknanya RM1,000 lah. RM390. RM1,000 lah. Campur bonus semua lebih RM1,000 lah. Okey lah. Kena juga tengok. Ini dulu buat ni 80% atau memang. Betul tak? Pada mana kopi? 80-20 rule lah. Okey, nombor 3. Jika nak jadi usahawan. Pemimpin. Ataupun nak jadi pemimpin lah. Leader. Ataupun dipanggil jutawan. Yang kita banyak nak RM10,000 ke atas. Jadi kalau nak dapat RM10,000 ke atas, mesti ada sipil dia, mesti ada rukun dia, betul tak? Bukan hanya satu impian dapat RM10,000 saja. Dan apakah rukun dia dapat RM10,000? Okey. Jadi kita mula turun padang. Bila kita turun padang, biasanya jumpa orang baru, macam mana kita nak komunikasi? 80% aktiviti you adalah lebih kepada menjual. Untuk orang baru tu. Untuk orang yang buta kayu adalah mungkin 20% aktiviti dia kena saja. Jadi, okey, mungkin selepas 2 bulan nanti ataupun 2 bulan, 3 bulan, dia akan berubah. Lebih kepada sponsoring. Betul, macam kita ni lebih kepada sponsoring. Okay, apa cara pun untuk penjual dan pelajar, apakah yang perlu ada? Biasanya, sebab buat kedai seli, buat BCL, ataupun buat CNI, kedai kita di mana? Kedai kita di mulut. Bukan mulut, bukan kedai. You pergi masjid ke, pergi tokong ke, bagaimana saja pergi bank kita boleh jual. Dengan cara kita buka mulut. Contoh ini bidadari kemud memang 40 degree dia bergerak. Betul lah ni. Jadi dia nak beli. Mana produk? Tunjukkan tolong. Jadi orang kata, jadi syarat kita nak berniaga. Ramai orang buat MLM tapi tak ramai buat cara yang betul. Sana buat stick power, kita pun buat minit, buat. Sampai dah meninggal pun tak boleh. Sebab buat cara tak betul. Okey, cara yang betul adalah bila nak berjual nak mengaji, apa yang perlu ada? Barang itu. Barang sampel dengan kena pakai sendiri. Okay, barang foto. Itu biasalah. Itu memang tak pernah. Kadang-kadang dia pakai, tak pernah menjaga. Itu yang dia makan, itu yang dia bawa. Kadang-kadang dah comot botol. Itu pun tak nak guna lagi. Okay? Barang itu berapa banyak? Bergantung kepada kemampuan masing-masing. Ada 500 ke 1000 ke bergantung. Tetapi biasanya, saya punya kumpulan, saya sarankan 5,000. 5,000. Okey. Bila ada 5,000, apa yang you berlaku? You nak buat niaga, you akan terus start turun padang. Start turun padang. Okey, bila start turun padang, you jumpa grup A. Hanya nak guna, you cerita produk. Okey, itu 80%. Dia pun ibu gunakan, beli 100. Diguna, beli 100. Jumpa kawan-kawan, dia betul-betul kita motivate dia nampak kamu, fikir MLM. Dia pun beli, dia nak buat macam itu, dia sendiri. Okay? Bila dia ibu, dia pun buka. Dia pun buka. Okay, walaupun orang ini beli 200,